Okey, rajah 1 menunjukkan sebuah piramid dengan tapak ABC. Okey, tapak ABC. Dan kalau perasan, dia dah bagi tahu awak AB dengan AC ni dia adalah sama. So, maksudnya kita ada idea yang ni pun akan jadi 10 cm lah. Okey, bucu D berada tegak di atas A. Okey, bucu D ni berada tegak di atas A. Okey, titik E adalah titik tengah. Okey, titik tengah. So, maksudnya kalau kat sini dia dah bagi awak 12. So, kita tahu ini adalah 6, ini adalah 6. Okey. Namakan sudut antara garis DE dengan satah ABC. Okey, garis DE. So, sekarang saya ambil, let's say, saya gunakan warna hijau. So, D ke E ya. D ke E. Okey, so bila dia DE tu, kalau awak perasan, dia macam seolah potong tengah-tengah. Potong kek tu di tengah-tengah. So, kalau dia potong kek tengah-tengah, dia mestilah dia punya, bila potongan tu dia berada kat bawah ni kan. Betul tak? So, maksud kita boleh ambil inilah. Nampak tak? Membentuk satu segitiga. Okey, menjadikan kita punya sudut yang kita nak refer lah kat sini. Ini yang kita nak refer sudut dia. So, namakan sudut antara garis DE. Okey, dia dah minta antara garis DE. So, ambil je perkataan DE. Lepas tu DE ke A lah kan. Okey, nampak tak? Ini DE. Lepas tu sambung dengan A. Nampak? Dia berada, maksudnya sudut yang kita nak tu, nampak tak? Dia berada kat tengah-tengah ni. Dia berada kat tengah-tengah di antara garisan DE dengan EA. Okey, selesai. Cikgu boleh tak kalau saya nak buat, sudut AED. Boleh tak salah, tapi lebih memudahkan awak, ambil saja perkataan DE tu letak kat depan. Okey, lebih mudah lah. Okey, tapi tengok atas tengok atas soalan lah macam mana. Okey. Hitung sudut antara garis DE dengan satah ABC. Maksudnya kita ambil balik. Okey, sekarang ni kita guna balik yang kita punya jawapan ni. Sebabnya soalan dia sama je. Cuma yang ni namakan, yang ni dia minta hitung. Okey, so sekarang ni kita punya kerja sekarang, kita nak kena tengok. Okey, let's say lah, yang kita buat segitiga ni, kita kena adalah nilai. Okey, paling-paling tidak pun ini dah ada 1. So, kita kena cari sama ada yang warna kuning ataupun yang warna hijau. Yang mana yang lebih memudahkan awak. Okey, so sekarang ni you tengok. Okey, kat sini ada 6. Sini ada 10. Perasan tak, ini ni adalah segitiga bersudut tegak. Sudut tegak dia kat sini. Maksudnya ini adalah hypotenuse. Bukan. Ini dia potong, ni adalah bersudut tegak dia kat sini. Betul kan? Sebab dia potong kat tengah-tengah. So, ini adalah hypotenuse. Kita belajar teorem Pythagoras. Kalau sini 3, sini jadi 4, sini jadi 5 kan? So, sini 5, ini dah 10. Sini 3, sini 6. So, agak-agak kalau 4, sini berapa? Sini berapa? 8. Okey. So, maksudnya kalau saya lukis balik segitiga, sini 6, sinilah 8. Okey, theta. D, A, E. So, saya tak handsome means tangent theta sama dengan 6/8. Okey, so sekarang kita kena buat shift tangent lah. Shift tangent 6/8. Kenapa kita guna shift tangent? Sebab kita nak kira nilai theta. Okey, so saya dapat saya punya jawapan 36.87. Kenapa 87? Sebab 869 kita kena bundarkan. Okey.